Kali ini, kita akan selami satu kisah yang cukup tragik. Kisah kejatuhan Kota Kara. Bayangkan, sebuah empire yang gah terpaksa melarikan diri dan rajanya sendiri bertukar menjadi pelarian di tanah airnya. Soalan ni kan, inilah sebenarnya yang akan kita rungkai bersama-sama. Bila kuasa dah dirampas, ibu kota pun dah jatuh, apa lagi yang tinggal pada sebuah kedaulatan? Untuk faham semua ni, jom kita patah balik ke titik permulaannya. Okey, so ceritanya bermula macam ni. Lepas Melaka jatuh, Sultan Mahmud Shah tak duduk diam. Baginda berundur ke Bintan nak bina semula empire. Tapi, berita pasal kerajaan baru ni sampai ke telinga Portugis di Melaka. Dan, dorang pun mula rancang sesuatu. Portugis tak buang masa. Tengok nombor ni, 30. Bukan 1, bukan 2, tapi 30 buah kapal perang. Ghali, Fusta, Jelia, macam-macam lagi dihantar ke Bintan. Misi dorang kali ni memang satu je, berperang. Tapi, dorang tak terus serang Bintan tau. Taktik dorang licik. Mula-mula, dorang serang dan tewaskan Bengkalis. Lepas tu, Bulang pula dibakar. Satu demi satu, macam domino. Kawasan sekeliling mula tumbang. Boleh bayang tak betapa cemasnya keadaan di kubu Sultan masa tu? Sultan Mahmud Shah pun bukan calang-calang orang. Dia tahu, dia nampak apa yang akan jadi. Semua askar dan rakyat dikumpulkan. Kubu Kota Kara diperkukuh, semua senjata diasah sampai tajam. Dan yang paling penting, setiap tempayan ubat bedil, semuanya dikira. Tak boleh ada kesilapan. Ini adalah pertarungan habis-habisan. Dan akhirnya, saat yang digeruni pun tiba. Armada Portugis dah pun muncul di ufuk, menuju terus ke Kuala Sungai. Semua mata kini tertumpu pada satu tempat, kubu Kota Kara. Inilah dia, benteng harapan terakhir. Tapi kan, ada satu masalah besar. Dalam keadaan genting macam ni, Sultan panggil pahlawan terhebatnya, Temenggung Sri Udani. Tapi, panggilan pertama tak dijawab. Panggilan kedua pun sama. Pahlawan utama dalam cerita ni tak muncul-muncul. Kenapa pula? Merajuk ke? Di saat-saat akhir, bila kapal musuh dah nampak dekat Kuala Sungai, masa itulah dia muncul. Macam dalam filem kan? Sri Udani datang bersama 3 orang kanannya. Si Lamat, si Berkat dan Tuakal. Siap sedia untuk bertempur. Dan bila perang meletus, memang dahsyat. Askar-askar Sultan berjuang betul-betul bermati-matian. Bayangkan, sepanjang malam tak berhenti. Dari matahari terbenam sampai nak terbit balik. Bunyi pedang dan tembakan tak henti-henti. Lepas satu malam berperang tanpa henti, tahu tak apa yang tinggal? Cuma ini. 4 tempayan ubat bedil. Itulah sahaja yang memisahkan mereka daripada kekalahan mutlak. Keadaan dah betul-betul terdesak. Dan Portugis, dorang tahu keadaan ni. Macam jerung bau darah. Bila air pasang, kapal-kapal dorang merapati kubu dan boom! Tembakan meriam dan istinggar dilepaskan bertalu-talu. Ramai askar Sultan yang gugur dan keadaan jadi sangat huru-hara. Bila dah nampak macam semuanya akan berakhir, bila kekalahan dah ada depan mata, di sinilah lahirnya satu babak yang akan terpahat dalam sejarah. Babak amukan wira-wira terakhir. Masa askar lain dah mula berundur, cuma 5 orang ni je yang masih berdiri teguh. Dipimpin sendiri oleh Temenggung Sri Udani bersama Sang Arya, Sang Jaya, Sang Lela Segara dan Sang Lela. 5 pahlawan terakhir. Dan mereka takkan lari. Okey, sebelum kita teruskan, kita kena faham dulu apa itu amok. Ini bukan macam marah-marah biasa ya. Amok ni, ia adalah serbuan nekat bila kau dah tak fikir pasal hidup atau mati lagi. Yang penting cuma maruah dan mempertahankan tanah air. Dan itulah yang mereka buat. Berlima, mereka terjun ke arah lautan askar Portugis. Mengamuk, ramai musuh yang tumbang, tapi 5 lawan beratus-ratus. Akhirnya mereka semua gugur sebagai kesatria. Dan dengan gugurnya wira-wira terakhir ni, maka jatuhlah Kota Kara. Korang mungkin fikir cerita dah habis kat sini kan? Sebenarnya, tak. Kejatuhan Kota Kara hanyalah permulaan kepada episod yang jauh lebih menyedihkan untuk Sultan dan rakyatnya. Perjuangan tak terhenti di situ. Api penentangan beralih ke negeri Kopa. Dan di sini muncul pula wira lain, Laksamana Hang Nadim. Dia ni memang hebat. Berkali-kali dia berjaya patahkan serangan Portugis dan menyebabkan kerugian besar pada pihak musuh.
Sultan Mahmud Shah sendiri, hati dia dah terbakar. Dia nak turun berperang juga kat jambatan. Tapi, Seri Naradiraja sempat tahan. Tuanku, jangan! Bayangkan saat tu, seorang raja dipaksa lari demi keselamatan, meninggalkan rakyatnya berjuang. Dan bukan Sultan seorang je yang lari. Dianggarkan seramai 20,000 orang, 2 laksa. Satu komuniti yang besar hilang tempat tinggal sekelip mata, terpaksa hidup dalam hutan belantara. Dan inilah bahagian yang paling perit. Sultan yang dulunya makan dihidang dalam pinggan emas, sekarang kelaparan. Sampai ke tahap pembesarnya Seri Wak Raja terpaksa senyap-senyap cari makanan seolah-olah mencuri nasi dan ikan bakar semata-mata nak bagi Sultan makan. Dari seorang raja yang memerintah, jadi seorang pelarian yang kelaparan. Pelarian ini akhirnya membawa Sultan Mahmud Shah ke perhentian terakhirnya, Kampar di Sumatera. Dan di sinilah tirai hidupnya akan dilabuhkan. Di Kampar, ujian belum berakhir. Mula-mula, permaisuri yang dicintainya, raja perempuan, meninggal dunia. Hati baginda hancur luluh. 40 hari istana sunyi sepi, tanda berkabung. Dan tak lama lepas tu, Sultan Mahmud Shah sendiri pun menghembuskan nafas terakhir. Tahta diturunkan kepada putranya, Sultan Alauddin Riayat Shah kedua. Tapi, apa yang diwarisi? Satu gelaran, satu nama, tapi tak ada kerajaan, tak ada tanah air, hanya sebuah legasi dalam buangan. Dan ini membawa kita kembali kepada soalan di awal tadi. Kisah ni betul-betul buat kita terfikir kan? Kalau raja ada, rakyat pun masih setia, tapi tanah air dah dirampas. Jadi, apa sebenarnya makna sebuah kerajaan? Apa yang tinggal?